Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak bawa korang jalan ke Genting Highlands ya. Okey, inilah suasana jalan untuk kita mendaki ke atas Genting Highland. Seperti biasa kenderaan macam ni lah selalu. Kenderaan banyak geng-geng motor pun selalu naik ke atas ni. Untuk pengetahuan anda semua, sistem tol tol akan dilaksanakan tidak lama lagi. Okey, masa saya datang ke sini tadi masih menggunakan kad Touch and Go tapi tak dikenakan apa-apa bayaran ya. Saya rasa mungkin ini masih lagi dalam tempoh percubaan. Dia nak buat uji lari. Kepada korang yang masih rasa-rasa nak pergi ke Genting dengan kadar tol yang masih percuma, pergilah sekarang sebelum kadar tol tu akan dikenakan tidak lama lagi. Okey, kita dapat lihat suasana di bahagian atas sini. Banyak bangunan pencakar langit sedang dibina. Ini menunjukkan Genting Highlands sekarang bukan sahaja kota keriangan dan taman tema, tapi juga dia telah menjadi pusat membeli belah dan juga pusat perdagangan dan juga tempat penginapan ataupun hotel-hotel yang terkemuka.
Okey, kita telah pun sampai ke puncak Genting Highlands ya. Di sini merupakan lobi tempat pengunjung ataupun pelancong yang datang ke Genting Highlands. Untuk pengetahuan korang ya, hotel yang berwarna-warni tu, yang berwarna hijau, kuning, biru tu adalah hotel First World ni hotel yang terbanyak biliknya di Malaysia. So untuk kita parking kereta, kita boleh parking di bahagian hadapan ni di sini. Tetapi kalau korang mendapati parking di sini penuh, korang boleh ke level bawah. Level ada banyak level parking di bahagian bawah. Cuma di bahagian atas ni selalunya ramai orang yang nak parking kat sini sebab senang dia nak pergi terus kenderaan masing-masing. Tapi sekiranya di sini penuh, korang boleh parking ni di bahagian bawah, kerana di bahagian bawah masih banyak parking kosong. Okey, ada kenderaan keluar. Ini rezeki saya untuk dapat parking Oleh itu saya terus saja masuk, guys. Okey, beginilah suasana di Genting Highlands. Cuaca yang agak sejuk. Di sini ada ikan ya. Seronok juga tengok ikan ni. Kalau dulu tak ada pun ikan kat sini. Hari ni dia dah buat landscape ataupun kolam ya. Ada ikan di sini. Okey. Okey guys, bila kita dah puas tengok ikan, tengok sekeliling di sini, so kita nak masuk ke dalam tempat permainan lah. So di atas ni adalah tempat permainan, dan jika anda hendak pergi ke mall, anda dikenaki masuk ke dalam lift yang disediakan, kerana jalan yang mengikut tangga eskalator dulu tu dah tak ada, dah tutup dah. So korang kena ikut ataupun masuk ke dalam lift dan masuk ke dalam terus saja akan masuk ke dalam mall Okey.
Okey, sekian sajalah ringkisan dari saya tentang jalan-jalan ataupun perjalanan jalan-jalan di Genting.